Okey, selamat datang semua ke sesi kupasan kita kali ini. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang saya rasa memang selalu berlega dalam kepala kita. Kita nak bongkar satu rahsia besar yang dipanggil hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Serius, sediakan diri anda sebab apa yang kita nak rungkai daripada hikmah klasik ni, saya berani cakap akan ubah cara anda pandang hidup hari-hari. Jom kita terus masuk topik ni. Kalau saya tanya anda sekarang kan, apa sebenarnya maksud hidup bahagia? Apa benda pertama yang terlintas dalam kepala? Masyarakat kita sekarang ni, dia dah macam set satu definisi berjaya yang sangat spesifik dan sejujurnya agak sempit. Kita selalu diajar yang kebahagiaan tu benda yang kita boleh kira, boleh ukur dan boleh tunjuk kat orang. Tapi betul ke macam tu? Jom kita tengok realiti sebenar. Di satu sudut, kita ada apa yang dipanggil ilusi moden. Kita asyik kejar harta, kejar populariti. Kita selalu terfikir, wah kalau aku check out semua barang dalam baku Shopee ni atau dapat beribu-ribu likes kat media sosial, confirm aku akan gembira. Kan? Tapi kat sudut yang satu lagi, ini realitinya. Ramai je orang yang nampak kaya dan berjaya kat luar, tapi dalam hati, diorang sangat gelisah. Takut hilang apa yang ada, murung dan paling teruk, jiwa diorang rasa sangat kosong. Penat kejar dunia ni dah jadi macam satu wabak, tahu tak? Okey, untuk bahagian ini, kita akan lihat janji ilahi berdasarkan surah An-Nahl ayat 97. Macam mana kalau saya beritahu penawar untuk jiwa yang kosong ni sebenarnya dah lama ada? Cuba dengar baik-baik terjemahan ayat yang sangat hebat ni. Sesiapa yang beramal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka pasti kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Perasan tak perkataan pasti kat situ? Maksudnya, ini bukan main-main. Ini adalah satu jaminan mutlak daripada Tuhan untuk sesiapa sahaja, tak kira lelaki atau perempuan, asalkan kita penuhi syarat dia. Jadi, frasa kunci dia kat sini ialah hayatan thayyibah. Benda ni menuntut kita untuk ubah cara kita fikir 100%. Kita banyak salah faham pasal erti kebahagiaan. Hayatan thayyibah ni bukanlah pasal kemewahan luaran, tapi ia adalah satu kehidupan kat dunia ni yang sangat rapat dengan kerohanian. Ia rasa damai yang sangat mendalam, jiwa rasa lapang dan hati kita rasa betul-betul hidup walaupun masa tu kita tengah diuji dengan macam-macam cabaran. Sekarang kita masuk ke 3 dimensi hayatan thayyibah. Untuk betul-betul faham rahsia ni, kita akan tengok melalui kanta 3 tokoh ulama klasik. Kita mula dengan Ibnu Kathir. Pandangan beliau ni sangat praktikal. Katanya, kehidupan yang baik ni bermula dari asas je, rezeki yang halal. Tapi, lebih daripada tu, ia perlukan hati yang tenang dan qanaah, iaitu rasa cukup dan bersyukur. Beliau ingatkan kita, ramai je orang berharta tapi tak bahagia. Sebaliknya, orang yang sentiasa redha dan tawakal, diorang inilah yang sebenarnya tengah nikmati kehidupan yang paling baik. Sekarang, apa yang paling menarik kat sini ialah macam mana Imam An-Nawawi bawa kita pergi lebih mendalam. Beliau cakap straight to the point. Orang yang tamak ni sampai bila-bila pun takkan rasa cukup. Diorang ni miskin secara rohani. Kekayaan yang sebenar-benarnya ialah kekayaan jiwa. Bayangkan, seorang yang beriman, yang hatinya dekat dengan Tuhan dan tak kisah pun orang nak puji ke tak, dia akan rasa lengkap dan rasa cukup. Walaupun dari segi material dia biasa-biasa je. Dan ni yang paling best. Kita tengok pula kemuncak falsafah dari Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ini memang deep. Beliau kata, badan manusia ni memanglah nampak hidup, boleh bernafas, boleh berjalan, tapi hati dia mungkin dah mati. Kenapa? Sebab hati kita ni memang dicipta khas untuk Tuhan. Bila ia jauh dari pencipta, automatik hati tu akan rasa resah dan kosong. So, kehidupan yang baik menurut beliau adalah bila hati tu dihidupkan semula dengan rasa cinta, zikir dan ketenangan yang datang dari mengenali Tuhan. Kalau kita rumuskan semua ni ketiga-tiga pandangan ni sangat melengkapi antara satu sama lain. Ibnu Katsir tekankan pasal rasa syukur dengan apa yang ada kat sekeliling kita. Imam An-Nawawi pula fokus kat kekayaan dalaman jiwa. Dan Ibnu Qayyim, beliau terus pegang nadi utama kehidupan tu sendiri, iaitu hati yang connect dengan pencipta. Ketiga-tiga pandangan ni seolah-olah hancurkan definisi berjaya versi dunia yang kita reka dan bina balik definisi kebahagiaan yang sejati. Okey, mari kita sambung ke syarat memiliki jiwa yang kaya. Persoalannya sekarang, secara praktikalnya macam mana kita nak capai kedamaian ni? Poin penting kat sini ada pada 2 syarat wajib dari ayat tadi. Langkah pertama, mesti ada iman yang benar. Bukan sekadar sebut di mulut tahu, tapi melibatkan tauhid, tawakal dan yakin 100%. Langkah kedua pula, amal soleh.
Ulama pesan, iman tanpa amal ni tak sempurna dan amal tanpa iman pula takkan diterima. Dua-dua ni memang kena jalan seiring. Jom kita jelaskan sikit apa yang dimaksudkan dengan amal soleh ni. Benda ni sangat dekat dengan kita sebenarnya. Bukan semestinya kena buat benda-benda besar yang semua orang nampak. Ia tentang solat, bersedekah dan zikir sekadar nak tenangkan hati. Boleh juga tentang akhlak yang baik dengan orang sekeliling, sabar bila kena uji, ataupun ibadah yang kita buat senyap-senyap yang Tuhan dan kita je tahu. Oh ya, dan juga usaha berterusan nak tinggalkan maksiat. Tindakan-tindakan kecil macam inilah sebenarnya yang bagi nyawa pada jiwa kita. Seterusnya, kita lihat satu konsep yang memukau, syurga di dunia. Bila kita konsisten gabungkan iman dan amal ni, satu benda luar biasa akan berlaku dalam jiwa kita. Ibn Qayyim ada share satu kata-kata yang cukup mendalam. Beliau kata, di dunia ni ada satu syurga. Sesiapa yang tak masuk syurga ni kat dunia, dia tak akan rasa syurga di akhirat. Syurga kat dunia ni bukanlah private island ke atau duit berjuta dalam bank ke, bukan. Syurga yang dimaksudkan tu ialah kemanisan iman, kelazatan kenal Tuhan dan rasa tenang yang teramat sangat bila bersamanya. Itulah hayatan thayyibah. Ketenangan level ni memang tak boleh dibeli dengan duit. Jadi, ini bawa kita kembali merenung diri kita sendiri. Bila kita tengok balik kesibukan dan betapa penatnya kita kejar bayang-bayang dunia tiap-tiap hari ni, cuba tanya sikit kat lubuk hati anda yang paling dalam. Sudahkah anda jumpa syurga anda kat dunia ni? Adakah hati kita ni betul-betul hidup? Ini sesuatu untuk kita sama-sama renungkan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa kupas rahsia hayatan thayyibah ni dengan saya. Jumpa lagi.